terkena air panas? Ha? Nak harapkan isteri dekat Sisi masa tak mengizinkan. Marah lagi ke? Nak marah buat apa? Jam tu? Sayang, jam tu bukan abang seorang je rakyat Malaysia yang pakai. Rakyat Malaysia ramai sayang. Ramai lagi orang pakai jam macam tu. Mungkin Fikri lah kot. Sendu, sunyi. Nampak? Kena air panas ke? Tak. Hati panas je? Paling tenang datang bila kita Dalam episod ke-12 dalam siri Bisik Asmara, Rin atau Norin dia tak boleh dengar perkataan sayang ke apa-apa itu sebab perkataan sayang dari Farhan. Maksudnya Farhan bila bercakap di telefon dengan Sheila lah. Maksudnya penyondol ini ada perasaan jealous pada isteri Farhan sendiri. Kalau kita tengok Farhan dan Norin ni memang macam belangkas lah bila tak ada Sheila, tak ada isteri Farhan di depan Farhan. Tapi Farhan bila cakap dengan isteri dia memang macam pijak semut tak mati lah. Maksudnya macam tak ada apa-apa berlaku antara dia dengan Norin. Tapi dalam masa sama Sheila mula sangsi. Dia tengok gambar daripada text message daripada suami dia, dia perasan sesuatu lah. Macam ada hint-hint yang Norin ada penyondol dekat gambar hantaran suami dia, Farhan. Mostly yang tengok drama sini, komen yang saya selalu dengar, bini punya lawa, yang penyondol tu makin tengok makin lama terus tak lawa. Tapi benda ni berlaku juga dalam dunia sebenar. Kita tengok macam yang penyondol ni rasa tak lawa mana, tapi kenapa bini lebih lawa, tapi kenapa suami boleh terpaut pada penyondol. Seorang isteri yang sah, dia punya naluri tu kuat. Tambah dia tengok gambar pun dia dah kenal yang tu tangan suami dia. Okey, maksudnya Sheila dia tengok gambar Norin lah, gambar Norin. Lepas tu dia tengok gambar mungkin Norin dengan boyfriend dia, tapi dia tahu boyfriend tu dia ada perasaan yang tangan boyfriend Norin tu lelaki lah maksudnya. Terus tangan suami dia. Seorang isteri memang lebih kenal suami dia macam mana, walaupun jauh mana pun. Itulah kita bercakap pasal Sheila ni. Rasa curiga tu isteri terbukti secara tak sengaja. Okey, pasal Norin perangai bodoh. Okey, ramai lah marahkan Norin. Saya ingat bila Sheila dia macam, maksudnya Farhan dah terkantul sebelum ni, mungkin Farhan pujuk dia sampai dia cair, sampai dia tak rasa tak suspicious lah. Mungkin Farhan tak pernah berlaku macam ni sebelum ni, tapi first time jadi macam ni, jadi dia Sheila bagi peluang kat dia. Tapi kali ni nampaknya dia susah nak terima sebab benda tu dah berlaku sebelum ni. Okey, sekian.